Okey, Tony dah sampai dekat tapak Bazar Ramadan Pekan Kuah Langkawi. Hampa tengok, dekat sini ada pesta orkid daripada 16 hari bulan 5 sampai 25 hari bulan 5. Hampa datang ramai-ramai sebab pasal apa? Tony ada bawa banyak hadiah untuk orang-orang Langkawi. Jom, Tony nak buka bagi hampa tengok barang apa yang Tony bawa untuk kali ini untuk orang Langkawi. Cara! Tony ada bawa handphone, duit cash dengan emas gold bar. Untuk orang-orang Langkawi, jangan lupa datang ramai-ramai dekat pesta orkid pada 16 sampai 25 hari bulan 5. Booth Tony di mana? Jom Tony bawa hampa pergi tengok. Booth Tony di sini. Masuk pintu gerbang belah kanan pertama. Booth Yaya Empire. Hampa boleh datang sini beli perfume. Setiap pembelian RM50 ke atas, Tony akan bagi hampa satu tiket cabutan bertuah. Minta tiket cabutan bertuah. Cashier. Ini tiket cabutan bertuah dia. Hampa layak akan memenangi hadiah menarik ini. Jangan lupa datang jumpa Tony ramai-ramai. Kalau tak beli, setakat nak ambil gambar dengan Tony pun boleh. Walaupun Tony bukan artis, tapi Tony sentiasa disukai orang-orang Langkawi. Betul tak? Yes. Komen di bawah. Hadiah apa lagi yang hampa nak selain daripada ini? Mungkin Tony boleh penuhkan permintaan hampa untuk orang-orang Langkawi yang Tony sayangi. Bye!